Bung, mari kita makan bukan makan, minum air kacang dengan cendol. Tempat ni padu, Bung. Kampung Ini Sungai Tapah. Kan? Tempat ni best, Bung, kan? Bukit memang tinggi sikit. Tapi ada juga bukit yang rendah, Bung. Kan? Yup, apa jual dia, Yup? Sini ais kacang ada. Air kacang. Ada. Ais tahu fufa. Teh air tufa macam mana? Dia ais tu kita letak tahu fufa ada. Oh, iya ke? Ada tahu fufa yang hati sedap tu, kan? Buah Melaka ada, buah Melaka. Buah Melaka tak ada bang, saya jual air ni. Dia kalau buah Melaka pun kan, dia ada lah. Tapi 2 biji untuk dia je lah. Itu pun dah ada orang punya, kan? Kuih tak ada lah. Belum lagi ke apa? Belum lagi ada ke? Belum ada lagi. Mungkin nanti. Saya baru berniaga 5 hari ni, Pak. Tak blok ke tangan kamu tu dekat kamera tu? Ya, okey. Cendol pun okey ya? Okey bang, ni cendol santan sawit. Oh, santan sawit Ini sedap ni, Bu. Kamu tak boleh minum manis, Bu. Kamu bungkus ni lah nanti. Aku nak 1, 2, 3. Lagi seorang siapa ni? Bungkus 1 cendol. 1, 2, 3, tiba-tiba 1 je. Cukup lah. Ya kan? Cendol yang bungkus. Teh air ni yang ada apa mu tadi? Tahu fufa. Tahu fufa. Yang lembut-lembut tu. Yang bila masuk kat mulut-mulut tu cair. Sedap. Hari tu kan aku datang ada rasa dah kan. Tapi yang itu yang kurang lagi tu kan. Kan. Boleh ada tempat duduk tu. Habis aku punya ni kan kamu ni bungkuskan cendol 4 Datuk tahu fufa ni tadi yang kamu cakap. Ada lah nak bersedekah apa salahnya kan. Satu lah. Dia satu je. Jomlah kita sembang. Apa cerita sembang? Kalau tak sembang pun tak boleh juga. Kan? Santai dia. Santai. Apa dari mana ni? Aku daripada Seribin tadi. Sajalah dah. Berjalan kaki je. Ada parking kat situ rumah member tu. Dah lama kamu start berniaga sini? Baru 5 hari bang. Baru 5 hari pun kan. Macam mana dengan sambutan okey? Oh ya, alhamdulillah bang. Ya kan? Ni buah Melaka ada? Buah Melaka ada. Tak ada pun. Kamu ni tanya buah Melaka kan. Ingat je kuih ni. Tak ada. Ini air cendol. Dia guna santan sawit. Satu teh ais pakai tahu fufa. Satu air kacang tapi air kacang semalam aku makan. Air kacangnya berbiji-biji. Padu bu memang boleh Kacang aja banyak. Ya ke? Kamu kan kamu tak boleh makan kacang ya? Boleh sikit boleh. Sikit-sikit boleh lah kan. Kamu suka kacang bu Boleh. Abu suka kacang. Ini apa ni? Tutup apa ni? Tengoklah dalam pukul 5.30, pukul 6. Buat apa itu Kenapa tak sampai malam? Air mana ni bukan miaga nasi, miaga air. Tengah-tengah malam orang nak makan minum air cendol lagi. Teh panas, apa ni kopi panas kan? Simple macam ni. Rasanya kalau kamu buka lagi besar tempat ni dia lagi cantik ni tau. InsyaAllah dalam perjalanan tu. Dalam perjalanan ada. Bau cantik depan rumah je pun ada. Nanti kita buat ni, last stand ni. Ada basking ke lah. Abu lah kena main. Dia akan main dalam lagu. Dia akan main dalam lagu Cinta Memekar di Hati. Ada tak, Bu? Ni nak jiran-jiran lah marah. Tak apa, janganlah lepas pukul 12 pun kita nak bising tuntang-tuntang juga kan. Sampai limit tu kita berhentilah. Sebab apa, dalam kampung mana boleh bising-bising. Dia orang sibuk nak buat kerja dan tengah malam kan. Jadi tak boleh, betul lah Bu? Kita kena jaga keamanan kampung. Kampung tak boleh. Tak boleh kan. Orang kata tak fokus. Itulah kepada kawan-kawan semua kan. Kalau nak datang sini, kalau masuk Sungai Tapah kan, apa ni, lalu kat Jalan Toman terus je sebelum sampai ke Jelapang Baru tu kan. Ada tengok belah kanan. Dia jalan Tapah 1 Jalan Toman 4. Ada simpang sebelum naik bukit tu. Tengok atas bukit ni ada kedai ada. Betul tak Bu? Ada kedai dia. Tapi aku dah rasa dah dia punya apa ni air kacang dengan cendol memang meleleh lah Elio kan.
Memang berulang. Ni berulang lagi lah ni. Sampai buat video ni kan. Kata juga dengan kasih sayang. Itulah. Aku buat video apa supaya kawan-kawan kan dapat merasa nikmatnya air kacang cendol dengan teh air Tabufa. Dengan buah Melaka sekali. Dia buah Melaka ada 2 biji dia punya abu kan. Itu boleh simpan ada orang punya. Alam. Tapi dah lebam buah Melaka. Dan jangan dah basi tak buah Melaka je. Duk lagi. Oh ya, elok lagi. Boleh dekonya. Dengan muda lagi. Muda lagi. Okeylah saya kepada kawan-kawan kan mana yang rasa nak try teh ais Tabufa ni boleh datang sini. Jalan Toman 1. Jalan Toman 4. Bila masuk Jalan Toman tu terus ada satu simpang kanan yang last sekali Jalan Toman 4 atas bukit dah nampak dah. Lalu Jalan Toman tu kan dah jumpa nampak dah. Atas bukit je. Dia try cendoi dia dengan santan sawit ni dengan apa ni teh air Tabufa dengan air kacang. Memang sedap bu. Kau makan air kacang semalam macam mana rasa bu? Aku tak akan kacang lah. Kau makan apa semalam? Cendol. Oh cendol. Oh cendol memang tip top kan. Jadi pada kawan-kawan kan yang belum rasanya lagi kena datang. Kalau tak datang rugi. Kan menggalau itu bu apa nak cakap lagi bu? Biasalah nak ending bagilah salam. Nah ini bagi salam kata menggalau itu kan kita tamatkan video kita kat sini kan. Semoga kawan-kawan datang support ini kedai. Memang rasa dia memang puas hati. Boleh bungkus tapi kena bayar dulu baru balik kan. Kemudian nak makan sini boleh ada standby kat meja. Boleh minum sini makan belayar minum kat sini menghilangkan dahaga kan. Membasahkan tekak. Basah. Okey, menggalau begitu kan. Assalamualaikum, kita jumpa di konten yang akan datang. Bye bye.